Okey, hari ke-16 haid dikira istihadah. Waktu bilakah telah dikira masuknya hari ke-16 dan diwajibkan solat atau puasa? Okey, macam ni Puan Amy saya panggil Puan Amy. Okey, Puan Amy cuba tengok contoh Puan Amy dan yang lain-lain. Allah. Cuba okey, kita kira macam ni. 15 hari, 15 malam. Okey, masuk hari ke-16 tu bila? So, contoh hari pertama kita haid pada pukul 10 pagi. Okey? 10 pagi. Okey. So, hari pertama kita haid pada pukul 10 pagi. 10 pagi ke 10 pagi esoknya adalah satu hari satu malam. 10 pagi sampai ke 10 pagi esoknya adalah satu hari satu malam. Okey. So 10 kira satu hari 10 pagi satu hari satu malam. Lepas tu 10 pagi esoknya sampai dah cukup 15 hari. Maknanya tempoh tu dia lihat kepada daripada awal permulaan kita period. Pukul 10 ke, pukul 2 ke, pukul 4 ke. Maknanya daripada pukul tu lah kita kira satu hari satu malam. Maknanya kira sampailah contoh hari ke-15 10 pagi sampailah hari ke-16 10 pagi tu. Okey. So yang tu lah kalau contoh keluar darah lepas hari ke 10 pagi hari ke-16, maka lepas tu adalah darah istihadah. Jelas tak? Maksudnya kita kira daripada tempoh jam ni sampai jam ni. Untuk cukup satu hari satu malam.